Aku ada soalan nak tanya hampa semua. Bolehkah satu tim tu dia pecah dua lepas tu main dalam satu game yang sama? Tak boleh kan? Tapi pasal apa dalam UCL tiba-tiba satu tim nama yang sama dia main dalam satu game? Hang cuba tengok result ni 3-1. Bodo Glimt lawan dengan Bodo. Kan dua-dua tim Bodo. Pasal apa dia boleh main sama sendiri? Gera-gera je FMC, okay? Kita mulakan UCL review. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam video kali ni kita nak buat UCL recap. Review tak sempat nak buat lah sebab masih lagi panjang. Dan aku tunggu sangat masuk dekat knockout phase sebab aku dah tak larat dah nak tengok semua game dekat group stage. So dalam video kali ni kita nak recap secara ringkas sahajalah game-game yang dah berjalan dalam UCL pada kali ni, minggu ke-7. Kita mulakan dulu dengan game pasukan Arsenal dengan pasukan Inter Milan. Sebenarnya aku terkejut bila Arsenal menang 3-1 dengan pasukan Inter. Bukan aku downgrade pasukan Arsenal, tapi tengok betapa powernya Arsenal dalam game ni boleh beat pasukan Inter Milan sampai 3-1. Yang best dia dalam game ni 2 gol daripada Gabriel Jesus, 1 gol daripada Gyökeres. Gyökeres pun skor dalam game ni. Dia dapat bola daripada gerakan dia sendiri, defense cuba buang tak boleh, dapat dekat Gyökeres balik, dia terus shoot. Inter Milan boleh balas biji saja. So aku rasa kemenangan Arsenal 3-1 ni bagi depa moral boost lah nak lawan dengan Manchester United dekat Emirates nanti. So aku dah ready dah. Walaupun kalau hampa tengok hari tu EPL review, punyalah aku meriak kat situ, tapi untuk game dekat Emirates nanti aku dah ready. Aku dah humble. So memang solid performance daripada Arsenal. 7/7. 7 game dia pemain, 7 game dia pemenang. Dan kalau hampa nak tahu lah ni, Arsenal, walaupun kita kata Arsenal ni tim yang tak pernah menang European competition, tapi depa lah pasukan yang ada chance percentage paling tinggi untuk menang UCL pada musim ni. Tapi kita kena ingat, performance hang dekat group stage tak justify hang punya performance dekat knockout phase. Sebab kalau kita ingat balik, pasukan Liverpool musim lepas, depa top group dalam UCL, tapi round 16 mereka tersingkir. Cuma Arsenal aku bagi high expectation juga untuk mereka sebab musim lepas mereka dah boleh sampai semi-final. Dan musim ni aku expect untuk pasukan Arsenal go high lagi. Mungkin semi-final ataupun final. So kita masuk ke next game pula, iaitu pasukan Manchester City dengan Bodo Glimt. Ni lah aku kata dua tim yang sama tapi nama dia berbeza. Satu Bodo Glimt, satu Bodo betul. Lepas mereka kalah dengan Manchester United hari tu, mereka bawa pula performance buruk mereka dalam game ni. Tapi berbeza sikit lah sebab dalam game ni depa control, depa attack, cuma depa ada masalah besar dekat bahagian pertahanan. Dalam game ni Marc Guehi tak sempat main, so City still pakai pemain macam Max Allen dan juga Kusanov. Memang kita nampak kekurangan dekat bahagian pertahanan City setiap kali depa kena serang. Masalah City dalam game ni adalah dalam kotak penalti tau. Selalunya kalau kita tengok pemain macam Ruben Dias, Josko Gvardiol, dua pemain ni memang selalu vokal, selalu ke depan, selalu agresif, push striker lawan. Tapi macam mana hampa tengok pasukan Bodo Glimt boleh skor gol pertama, depa ralik sekali pemain tu tak dikawal, lala kali pasukan Bodo Glimt boleh skor gol pertama. Lagi teruk depa kena 2 gol dalam tempoh 2 minit. So aku rasa 2 gol ni lah yang jatuhkan semangat play-play pasukan City dan buatkan play-play Bodo Glimt dan juga fan Bodo Glimt kat sana, depa main kat home, depa rasa depa boleh menang dalam game ni. Masuk second half, depa ingat depa boleh comeback kan sekali kena gol ketiga. Tapi Cherki boleh skor lah 1 gol, tapi sayang lepas tu baru je depa nak rancang nak comeback, Rodri pula kena red card. Satu keputusan yang sangat poor daripada Rodri dia pergi tarik kawan tu daripada belakang dalam keadaan dia baru je kena kad kuning. So aku rasa satu benda yang tak boleh dimaafkan lah, sebab bila Rodri keluar tu lagilah City nampak hopeless dalam game ni. Sepatutnya City bolehlah skorkan. Haaland ada jugalah beberapa chance tapi dia tak boleh kill the chance. Tapi Bodo Glimt pun patut boleh skor lagi banyak gol sebab ada beberapa chance yang terkena tiang yang Donnarumma save. So tanah dekat pasukan Bodo Glimt, tapi aku rasa ni bukan the end untuk pasukan Manchester City sebab mereka dah dapatkan Marc Guehi. Kita tengok performance Max Allen dengan Kusanov, mereka memang bukan tak capai level lagi lah. Mereka ada potensi tapi mereka tak boleh bergandingan sama-sama. Mungkin Marc Guehi akan jadi kepala, lepas tu Kusanov dan juga Max Allen rotate sama sendiri. Mungkin kalau mereka ni dapat bimbingan daripada Guehi, mereka boleh improve lah sikit. Lepas tu kita masuk game Real Madrid dengan Monaco. Game ni tapi satu benda yang mengecewakan aku sebelum game lagi, bila Pogba disahkan injured dan tak boleh main. Game ni kita nak tengok Pogba lawan dengan Real Madrid. Patutnya game ni lah jadi pentas untuk buka nama Pogba balik.
Kita tahu Pogba memang dah balik dekat pasukan Monaco, tapi dia tak main lagi tau dekat game yang betul-betul buka mata dunia. Dan sepatutnya ni lah game dia. Tapi sayang, lawan dengan pasukan Real Madrid sebelum masuk dia dah injured. Dan dalam game ni Real Madrid totally dominate pasukan Monaco dengan boleh skor 6 biji. Dan antara pemain yang betul-betul bersinar dalam game ni adalah Vinicius Junior. Kesian jugalah dekat Vinicius Junior ni kan. Tapi kalau time dia tengah riak tu, sakit hati juga tengok muka dia. Tapi masa ni dia tengah humble, dia tengah sedih lagi kena bu dengan fans sendiri. Dan dalam game ni dia drop 5 star performance. Kalau kita tambah dengan gol sendiri Thilo Kehrer tu, dia dapat 3 assist mat dalam game ni. Dia buat cross, Thilo Kehrer tu pergi tampan masuk dalam gol sendiri. So Vini dalam game ni dia skor 1 gol cantik, lepas tu 2 assist. Selain tu Real Madrid boleh leading dengan gol daripada Kylian Mbappe, Mastantuono, Bellingham. Dan aku rasa 2 gol last tu untuk Bellingham dan juga Vinicius Junior, aku rasa tu adalah gol yang release untuk depa. Sebab depa ni lah ni antara pemain yang paling teruk kena kritik dengan fan. Cuma Real Madrid punya bola 1 gol tu agak menyakitkan hati lah. Dah tahu dah player-player Monaco tu press tinggi, mereka duk main pasing-pasing juga kan. Lain kali Teze boleh skor macam tu je. Tapi apapun aku bagi kredit dekat pasukan Real Madrid boleh menang sampai 6 biji dalam game ni. Mungkin game ni akan jadi pelonjak semangat untuk mereka turunkan performance mereka next game nanti. So kalau aku tak silap lah, even walaupun kalau kita tengok lah ni Real Madrid duduk dekat tempat ketiga, aku rasa mereka perlu menang juga last game lawan dengan pasukan Benfica. Sebab mereka masih lagi tak secure dekat position untuk layak automatik. Sebab tu lah aku tak suka tau grouping dalam UCL ni. Dia macam bagi pressure banyak gila tau, sedangkan tu game group saja. Kita masuk ke next game pula, iaitu pasukan Chelsea dengan pasukan Pafos. So Chelsea menang 1-0. Tapi senang cerita goalkeeper pasukan Pafos pula dalam game ni macam Prime Casillas pula kan. Hang bayangkan dalam game ni Chelsea buat 21 shot, tapi hampir-hampir Chelsea habiskan game ni dengan seri. Ya, mereka dah skor 1 gol tapi dibatalkan. Lepas tu Caicedo boleh skor 1-0. Cuma sebelum Caicedo skor tu, kita boleh tengok betapa struggle-nya Chelsea ni nak skor. Mereka tak ada masalah nak cipta peluang. Chelsea ada banyak gila peluang dalam game ni, tapi bila sampai kotak mereka shoot, keeper tu penghalang. So game ni aku tak boleh nak ulas banyak-banyak sangat sebab game ni aku tak tengok. Tapi aku bagi kudos lah untuk pasukan Chelsea sebab menang lagi dalam game ni. Dan aku rasa setakat lah sejak Liam Morrison main dekat pasukan Chelsea tak ada lah kalau mereka menang tu mereka sesolid macam Ander Maresca. Tapi performance mereka kita boleh kata tak mengecewakan dalam beberapa game sejak Rosinha ambil. So tu mungkin benda positif untuk mereka. Lepas ni mereka akan lawan Crystal Palace dalam EPL. Next game kita masuk Barcelona dengan Slavia Praha. Barca menang 4-2. Aku ingat nak terciduk dah Barca dalam game ni. Kita tengok intense juga tau pasukan Slavia Praha main dalam game ni. Mereka skor 1, Barca skor 1. Barca skor 2, mereka skor balik. Barca skor 3, mereka diam. Barca skor 4, mereka diam. Lain kali mereka kalah. Tapi aku bagi kredit dekat pasukan Slavia sebab mereka make all out attack. Memang mereka berani make attack habis-habisan lawan dengan pasukan Barca. Dan sebab itulah mereka bolos 4 gol dalam game ni, sebab mereka main open. Dan game ni kena bagi perhatian dekat performance macam Fermin Lopez. Memang solid gila performance daripada dia. Dia ni selalu orang kata jarang dapat game time dekat Barca. Bukan sebab dia tak padu, tapi midfield Barca lain yang padu. Tapi musim ni kita tengok Fermin Lopez banyak juga ambil peluang. Dan Lewandowski bukan setakat skor gol dalam game ni, gol sendiri pun dia skor. Itulah nak kata betapa padunya Lewandowski ni. So tanah dekat pasukan Barca sebab menang 4-2. Kita masuk ke last game yang aku akan recap dalam video kali ni, iaitu Liverpool dengan pasukan Marseille. Liverpool menang selesa 3-0. Game ni kalau kita tengok, walaupun hang tengok atas kertas statistik pasukan Olympique Marseille pegang position lebih daripada pasukan Liverpool, shot mereka lagi banyak daripada pasukan Liverpool. Tapi kalau hang tengok sendiri game ni, hang boleh nampak yang kualiti pasukan Liverpool punya player lebih jauh berbanding player-player pasukan Marseille. Tapi dalam game ni kena bagi kredit juga dekat player-player pasukan Marseille. Mereka dah cuba habis-habisan, tapi setiap kali Liverpool dapat peluang, setiap kali itulah Liverpool score. Liverpool dalam game ni mereka ambil peluang, tunggu dan juga lihat. Liverpool tunggu, mereka diam, Marseille serang, dapat bola, mereka counter. So dalam game ni Liverpool buat macam tu lah. So dalam game ni patutnya Liverpool boleh score gol daripada Ekitike, tapi gol tu offside. Dan lepas tu mereka dapat free kick. Tak silap aku lah masa tu sebab aku tengok mamun-mamun, aku tak ingat situasi masa tu. Tapi masa tu Liverpool kecewa tau tak dapat free kick, sebab masa tu mereka expect untuk dapat penalti. Tapi Szoboszlai kata no worries, jangan risau, dapat free kick pun aku score. Dengan Marseille tak letak seorang pemain baring dekat belakang wall, lala kali Szoboszlai ambil peluang free kick bawah wall. Memang cantik gol tu. Lepas tu Rulli score gol sendiri pula minit 72. Aku rasa gol tu kredit dekat Frimpong kan. Kesian kat dia Mat, dia usaha habis-habisan tapi sayang gol tu kira gol sendiri pula dah. Dan minit 93 Cody Gakpo score.
Aku rasa punca pasukan Liverpool dapat lagi 2 gol ni. Lagi-lagi gol ketiga lah. Gol ketiga tu memang obvious gila nampak bila pasukan Marseille mereka dah panik. Mereka dah kau-kau menyerang sampai mereka lupa tutup dekat bahagian defend. Hang cuba tengok betapa besarnya space yang Gakpo dapat sebelum dia shot gol ketiga tu. Apapun aku bagi tahniah untuk pasukan Liverpool sebab menang lagi. Hang nak tahu tak, aku rasa pagi tadi macam nak tutup TV tau. Hang bayangkan aku waktu ni aku terjaga lewat sikit kot kan. Waktu ni aku nak fokus tengok game Liverpool dululah. Aku buka TV, AKTK score. Hang bayang aku buka tu, dia kan ambil masa sikit TV kan. Dia buka pak je, AKTK dapat bola, lepas tu dia shoot. Ui, sakit hati. Lepas tu nasib baiklah gol tu offside. Tapi lepas tu sebuah selai pula skor. So minta maaf aku tak review secara detail sangat game-game UCL dan aku tak review semua. Ada lagi game macam Tottenham Hotspur, mereka dah tak menang dalam 5 game. 3 game straight mereka kalah. Tapi game ni mereka boleh kalahkan pasukan Dortmund 2-0. Tapi game ni sorry lah, memang aku tak tengok langsung. Aku setakat tengok highlight saja. So itulah video kali ni. Apa pendapat hampa untuk game tim-tim hampa dalam UCL kali ni? Hampa boleh komen dekat bawah. Dan bagi hampa, siapa pemain terbaik dalam UCL pada minggu ni? Untuk aku pilih Vinicius Junior. Untuk hampa pula siapa? Hampa boleh komen kat bawah. So itulah video kali ni dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Salehan, Assalamualaikum.